Ibu ayah, sekali kamu bandingkan anak, kamu sedang melukakan hatinya tanpa sedar. Tengok abang kamu, kenapa kamu tak boleh jadi macam dia? Adik kamu pandai, kamu kenapa? Setiap hari dibanding setiap hari terasa tidak cukup baik. Anak itu diam tu bukan kerana setuju, tapi kerana hatinya sudah penat. Realitinya, setiap anak berbeza. Cara belajar berbeza, kekuatan berbeza, potensi juga berbeza. Bila kita bandingkan, kita bukan memotivasikan, kita sedang merosakkan keyakinan mereka. Jujur, anak tak perlukan perbandingan, anak perlukan sokongan. Kalau hari ini anak mula menjauh, jangan tanya kenapa. Mungkin mereka penat. Hidup sebagai tak cukup baik dalam mata kita. Jom semua ibu bapa, kalau terasa pedih itu tandanya kita masih sayang. Ayuh kita berhenti membanding dan mula memahami. Tonton video di bawah ini dan didik anak dengan penuh hikmah dan kasih.